Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Okey, hari ini adalah hari launching untuk sistem Asia Studio Bot Super Affiliate Tools. Okey, so apa yang ada dekat untuk video kali ini saya akan terangkan apa yang ada dekat Asia Studio Bot dan apa yang tuan-tuan akan dapat dan apa expectation yang tuan-tuan boleh pertimbangkan. Okey. So satu, kita punya Asia Super Affiliate Bot ni dia sangat mudah digunakan. Sangat mudah, saya cakap sangat mudah ya. Sebab apa? Sebab tuan-tuan hanya perlu paste produk URL yang tuan-tuan dapat daripada phone lah. Tuan-tuan boleh scroll phone, tengok produk tu best, dia punya commission tinggi, tuan-tuan boleh masukkan dekat kat sini lah. Dan tuan-tuan boleh scrap lah dia punya data dan sebagainya, dan biarkan AI buat kerja, okay, untuk masukkan sampai showcase dan sebagainya. Okay. Dan kemudian contoh tuan-tuan nak yang ini dia sampai showcase saja. Contoh tuan-tuan nak daripada dia dapat URL, dia terus buat content, dia terus post dekat TikTok tuan-tuan dan puan-puan. So boleh guna fungsi nombor 2 ni, automation 2. Okay, dan kemudian dekat sini boleh paste produk URL. Tuan-tuan paste produk URL tuan-tuan dan puan-puan, dan boleh bagi tahu nak berapa video setiap URL dan apa yang ada. Kita punya sistem ada juga fungsi avatar product image, maksudnya tuan-tuan boleh masukkan muka tuan-tuan dan perempuan untuk jadi orang yang promote produk tersebut. Okay, so ini ada fungsi dia. Kalau tak nak guna boleh pangkah, kalau nak boleh tambah. Okay, so boleh tambah lah nak avatar apa, nak masukkan muka sendiri pun tak ada masalah. Okay, kemudian ada auto post to TikTok terus, dan tuan-tuan boleh tekan start scrap je. So kerja tuan-tuan ada dua je, paste URL ni, cari URL produk yang best-best, yang dia punya permission tinggi-tinggi. Okay, dan kemudian boleh start scrap and crop flow. So dia akan terus scrap je. Okay, so tuan-tuan boleh tengok kat atas ni, dia tengah scrap produk. Okay, tengah idle sebab tengah scrap produk ni. Dan dia akan auto terus masuk dekat showcase. Dan lepas tu barulah dia akan okay, tengok dia masukkan dekat showcase automatic tanpa saya klik apa-apa, dia akan masukkan terus automatic. Okay, so ini sedikit selingan sebelum saya terangkan mengenai package yang ada dan sebagainya lah. Okay, so dia buat kerja, selama dia buat kerja tu kita boleh lah pergi mana-mana nak buat kerja lain ke. So kita ada kerja hakiki ke, kita boleh biarkan sistem affiliate ni bekerja untuk kita. Okay, so ini contoh 5 produk saya. Okay, so dan sekarang dah siap dah. Dia dah siap scrap semua produk dan dia dah siap masukkan dalam showcase. Sekarang kerja dia adalah dia nak generate prompt. Okay, so dia nak generate prompt untuk dia generate image. Dan selepas itu dia akan buka Grok dan sebagainya lah. Dan dia akan terus auto post ke TikTok tuan-tuan dan perempuan. Okay, so saya dah tunjukkan dalam tutorial pun dah ada. Nanti dah masuk, nanti dah ada tutorial juga saya dah tunjukkan. Okay, so saya biarkan dulu biar dia generate satu. Okay, so sementara tunggu dia generate ni, saya biarkan dulu page ni terbuka. Dan kita akan buka page ni dulu. Okay, so apa yang ada dalam kita punya sistem ni adalah kita ada bahagian okay, kita boleh scroll lah dan sebagainya, dan boleh tengok apa kita punya content yang kita generate menggunakan tools ni. Okay, so far sekarang kita ada Grok je, dia generate menggunakan Grok 10 second. Dan dalam proses lagi, sekarang dalam minggu ni insyaAllah kita akan dapat Grok juga 20 second ke 30 second pun dah boleh buat. Okay, next adalah kita juga dalam coming soon kita adalah menggunakan Google Flow. So Google Flow pun dah masuk sebenarnya, cuma saya tak deploy lagi lah. So mungkin kalau korang tengok video ni pada sekarang 13 Mei, mungkin dalam 15 ke 17 Mei nanti korang akan nampak banyak fungsi-fungsi dia baru lah ketambah lah. Okay, so fungsi sekarang pun dah gempak. Kita menggunakan Grok untuk video AI live host. Korang boleh scroll, boleh tengok pada bahagian demo ada kat sini, boleh tengok kat sini terus demo. Dan kemudian kita boleh tengok kita punya sampel video yang kita generate. Okay, dan kita juga ada ni contoh lah, ni sale yang kita test beberapa account lah. Dan kita juga ada, okay, so kat sini saya tunjukkan ada beberapa package, 3 package total. Okay, so package pertama adalah package starter, harga dia $199 dan monthly dia adalah RM99. Dia boleh guna dekat satu device saja. Dekat satu device tu boleh buka 3 Google Extension. Okay, maksudnya contoh saya ada satu device saya ni sekarang adalah MacBook ni, jadi device saya adalah device MacBook, saya boleh buka 3 extension je untuk MacBook saya. Okay, so selebihnya tak boleh.
Dan kemudian ada Super Grok 1 bulan, free je kita bagi 20 hari waranti untuk Super Grok ni. Dalam masa 24 jam kami akan hantar login detail ke Super Grok. Jadi tuan-tuan boleh login Grok dan terus generate video tuan-tuan dan puan. Okay. So seterusnya, semua fungsi lain adalah sama kecuali dia based on access. Access dia adalah satu device 3 extension serentak. Dan fungsi-fungsi lain semua sama, cumanya bonusnya dekat growth harga dia 265 sebulan sebenarnya. Tetapi untuk 10 orang tak awal, kalau korang 10 orang tak awal, harga dia 265 untuk 3 bulan. Okey, 3 bulan untuk 265. Boleh dapatkan package growth, bagi saya berbaloi sangat kalau tuan-tuan nak guna. 3 bulan tak perlu berfikir apa-apa. Okey. Dan dalam package ni kita bagi juga free Super Grok 1 bulan. So 1 bulan ni tak perlu berfikir dah pasal Grok nak kena update ke, nak kena beli lain ke. Contoh tuan-tuan rasa okey nanti dah habis 1 bulan, Grok ni dah habis tamat, macam mana saya nak renew Grok ni? Okey, boleh beli daripada kita punya supplier lah. So harga dia murah je. Nanti saya akan bagi tahu dalam group lah. Bila tuan-tuan join nanti, saya akan bagi tahu dalam group berapa harga dia untuk per bulan. Okay. So yang ni kita bagi free je kat tuan-tuan dan puan, boleh terus guna. Okay. Access dia kepada 3 device, maksudnya 3 PC tapi unlimited extension serentak. Maksudnya boleh guna dekat 3 extension, 3 device. Maksudnya kalau tuan-tuan ada 3 PC, boleh guna serentak dekat 3 PC. Dan dalam setiap PC tu boleh buka extension, unlimited extension. Okay. Dan fungsi-fungsi lain adalah sama je. Okay, script and showcase, AI generation posting. Cuma kita tak ada limit berapa posting kita boleh buat, berapa AI generation video boleh buat. Kita tak ada limit tu. Kita buka je unlimited. Semua package unlimited kecuali yang device ni, access 3 device. Okay. Dan seterusnya adalah package Hustler. Package Hustler ni sebenarnya dia untuk 1 tahun. Okay. Package ni kita tak buka banyak, kita buka untuk 5 orang saja. Dan kita buka untuk unlimited device dengan unlimited extension serentak. So 1 tahun tak perlu berfikir pasal apa-apa untuk post content affiliate. Okay. Dan juga kita bagi bonus. Okay, bonus ni special. Kita bagi Super Grok 1 tahun terus. Dia bukannya 1 bulan lah, mau tu 1 tahun. Free je 1 tahun terus Grok. 20 hari waranti juga. Okay. Dan fungsi-fungsi lain semua sama je dengan package-package lain, cumanya dia untuk 1 tahun. Dan untuk unlimited device, unlimited extension. Kalau tuan-tuan ni gila automasi, so ini adalah package yang terbaik untuk tuan-tuan dan perempuan lah. Dan kalau tuan-tuan rasa ok nak cuba-cuba dulu, better ambil yang growth. Cuba-cuba pun boleh dapat hasil. 3 bulan takkanlah tak dapat hasil lagi kan. So ambil package growth. Okay. So nanti tuan-tuan, bila tuan-tuan nak langgan, make sure tuan-tuan pilih growth. Okay. Dan dia akan bawa ke page. Okay, saya punya dia dah terus masuk ke sini. Okay, sign out dulu. So contoh, bila tuan-tuan dah pilih package, tuan-tuan pilih package growth, tuan-tuan nak langgan growth, dan package growth, make sure tuan-tuan register dulu akaun tuan-tuan dan perempuan. Okay, contoh saya continue dengan akaun saya lah. Okay. So bila dah masuk, okay, tuan-tuan akan nampak bahagian bawah ni, okay, ada package growth. Select package growth ni yang kita select tadi, dan terus kepada check out. Okay. Contoh untuk Google Flow add-on tak perlu tambah lagi. Sekarang kita tak ada lagi package yang untuk Google Flow add-on. Okay. So biarkan je Google Flow add-on ni kosong. Jangan tick. Kalau tick dia akan tambah lah harga kat bawah. So biarkan je kosong. Dan kemudian terus pada check out. Dan tuan-tuan boleh buat bayaran lah. Selepas buat bayaran, tuan-tuan akan nampak paparan tuan-tuan, account dashboard tuan-tuan akan ikut package tuan-tuan lah. Macam saya plan Hustler 1 year. Okay, Hustler. Dan kemudian tuan-tuan boleh download extension dan download, dan kemudian tekan open tutorial page. Open tutorial page ni tuan-tuan boleh terus guna. Kita tak ada nak tunggu-tunggu, just tunggu. Okay, satu je account Grok. Kalau tuan-tuan dah ada account Grok, boleh terus guna je. Kalau tak ada account Grok, kena tunggu dalam masa, biasanya kita punya supplier 1 jam 2 jam dia dah bagi. Okay, mungkin dalam masa sehari, kita bagi guarantee sehari akan dapat terus account Grok tuan-tuan dan puan. Okay, so boleh terus guna. Macam mana nak install kita dah bagi tahu, macam mana kita nak guna auto scrap and showcase kita dah bagi tahu, macam mana kita nak guna auto generate and posting kita dah bagi tahu. Okay, so kita dah bagi tahu dah semua ada kat sini. Dan kemudian tuan-tuan boleh terus masuk ke kita punya support group kita, WhatsApp group dengan Telegram group lah. So untuk Telegram group ni sebenarnya lebih kepada contoh history chat tu kita boleh nampak lagi kan. So tuan-tuan boleh study jugalah daripada user-user lain. Okay, so dekat sini banyak lagi fungsi-fungsi yang advance. Cuma untuk kali ni saya nak tunjukkan apa yang tuan-tuan akan dapat, apa yang tuan-tuan bayar, apa yang tuan-tuan akan dapat. So itu saja untuk kali ini. Terima kasih.